Assalamualaikum dan salam sejahtera yang dihormati panel penilai, guru-guru serta rakan-rakan seperjuangan sekalian. Hari ini kami daripada Kumpulan 4 akan membentangkan inovasi kami iaitu papan fonemik. Ahli kami terdiri daripada 4 orang ahli iaitu saya sendiri, Farah Nur Atila binti Asmadi. Saya Nur Kamalia binti Muhammad Kamarul Zaman. Saya Muhammad Nazim Haikal bin Muhammad Nasir. Dan seorang lagi ahli kumpulan kami iaitu Muhammad Azmal Wazidi bin Nazim. Hari ini saya ingin mempersembahkan satu inovasi yang kami namakan iaitu papan fonemik. Inovasi ini dibangunkan untuk membantu murid tahap 1 tahun 1 yang masih lemah mengenal bunyi huruf atau fonem dalam kemahiran asas membaca bahasa Melayu. Melalui pemerhatian dan ujian diagnostik, kami dapati sebahagian murid hanya mengenal bunyi bentuk huruf tetapi tidak mengetahui bunyi sebenar bagi setiap huruf. Maka lahirlah idea untuk mencipta satu bahan mengajar yang interaktif, menyeronokkan dan mudah digunakan, iaitu papan fonemik. Papan ini terdiri daripada kad berwarna yang memaparkan huruf-huruf abjad. Di sebalik setiap kad terdapat kod QR yang apabila diimbas menggunakan peranti mudah alih akan mengeluarkan bunyi huruf serta gambar objek berkaitan. Contohnya jika huruf B dipilih, murid akan mendengar bunyi B dan melihat gambar bola. Baiklah, seterusnya saya akan teruskan dalam pembentangan inovasi kami ini, di mana kaedah pelaksanaan inovasi ini berasaskan pembelajaran melalui permainan, di mana murid akan mengimbas kod QR, mendengar bunyi dan meniru sebutan yang betul. Aktiviti ini bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga membantu murid mengaitkan bunyi, huruf dan makna dengan lebih berkesan. Melalui pelaksanaan dalam bilik darjah, kami dapati murid menjadi lebih aktif, fokus dan seronok belajar. Mereka bukan sahaja mengenal huruf tetapi juga dapat menyebut bunyi dengan lebih tepat dan yakin. Inovasi ini turut menyokong teori kecerdasan pelbagai iaitu Howard Gardner yang menekankan kepelbagaian gaya pembelajaran, visual, auditori dan kinestetik. Dengan mengimbas, mendengar dan meniru, murid menggunakan pelbagai kecerdasan mereka dalam satu aktiviti yang bermakna. Jadi kesimpulannya, papan fonemik inovasi kami ini bukan sekadar papan huruf biasa. Ia adalah jambatan yang menghubungkan huruf bunyi dan makna melalui pengalaman pembelajaran yang menyeronokkan, kreatif dan sesuai dengan keperluan murid pada abad ke-21. Jadi ini sahaja keterangan teori yang digunakan dalam inovasi kumpulan kami. Terima kasih. Okey, sekarang saya akan tunjukkan cara untuk bermain papan fonemik ini. Guru akan memanggil seorang murid untuk datang ke hadapan dan menekan roda berputar huruf daripada papan fonemik seperti ini. Okey, setelah memilih, murid perlu menyebut huruf fonem bagi huruf yang dipilih. Contohnya seperti ini, murid mendapat huruf Q. Jadi, murid perlu menyebut huruf Q ini. Selepas itu, murid perlu membuka kad huruf tersebut untuk melihat gambar objek di sebalik. Pada gambar tersebut terdapat QR code yang perlu diimbas melalui peranti mudah alih. Contohnya ini. Okey. Apabila QR code di dalam kad ini diimbas, murid akan mendengar bunyi fonem sebenar serta melihat gambar dan perkataan berkaitan di skrin telefon bimbit. Jadi, murid diminta untuk meniru bunyi yang betul seperti yang diperdengarkan. Melalui proses ini, murid akan lebih memahami dan mengenali cara sebutan fonem yang betul. Murid juga dapat mengaitkan antara bunyi, huruf dan makna perkataan. Jika murid ingin menguji kefahaman mereka, mereka boleh mengimbas QR kod soalan yang turut ditapalkan di sini. Kod ini akan membawa kepada aktiviti interaktif seperti kuis sebutan atau latihan fonem yang menyeronokkan. Selain daripada aktiviti ini boleh dilaksanakan di sekolah, aktiviti ini juga boleh dilaksanakan di rumah dengan ibu bapa untuk mengulang kaji. Sekian, terima kasih. Sekarang saya akan tunjukkan contoh macam mana papan fonemik ini boleh dimainkan. Okey. Pertama, murid akan menekan roda berputar. Okey, murid ini mendapat huruf I. Sila sebutkan huruf I tersebut. I. Okey.
murid tersebut telah menyebut bunyi I, namun kita tak tahu sama ada yang disebut itu benar ataupun tidak. Jadi murid tersebut boleh scan QR di sini untuk melihat apakah yang disebut itu betul atau tidak. Okey, ini adalah contoh video yang ditayangkan dalam QR tersebut. Jadi, murid ini juga boleh mengimbas soalan di sini untuk menguji kefahaman. Okey, baiklah. Itu sahaja pembentangan inovasi daripada kumpulan kami iaitu kumpulan keempat. Sekian, terima kasih.